Siapakah artis Malaysia dan artis Indonesia paling terkaya pada tahun 2026 dan apa yang mengejutkan? Ada artis yang kekayaannya mencecah bilion ringgit dan semua anggaran kekayaan dalam video ini adalah berdasarkan laporan media, sumber awam dan penerbitan terkini. Ayo tonton dan ketahui kekayaan artis serumpun itu. Ayu Ting Ting merupakan penyanyi dangdut paling popular di Indonesia dan dianggap sebagai pelopor yang membawa konsep K-pop dalam industri muzik dangdut. Selain aktif sebagai penyanyi, Ayu juga terus menjana pendapatan sebagai pengacara program TV, pelakon dan mempunyai saluran YouTube yang meraih jutaan tontonan sekaligus menjadi satu lagi sumber pendapatan yang lumayan. Malah, kadar bayaran untuk persembahannya pula dikatakan mencecah RM79,000. Walaupun kehidupan percintaannya pernah menjadi perhatian ramai, termasuk kontroversi putus tunang, Ayu tetap berjaya mengekalkan kedudukannya dalam industri hiburan. Malah, kerjaya dan perniagaannya terus berkembang. Beliau turut mengusahakan pelbagai perniagaan, termasuk produk penjagaan kulit, makanan, pusat karaoke di 8 lokasi, serta pelaburan dalam sektor hartanah. Selain itu, popularitinya turut menarik pelbagai jenama terkenal untuk bekerjasama sekaligus menambah lagi sumber pendapatannya. Cuba bos tengok beg yang kedua daripada Ayu Ting Ting. Yang ini adalah Hermes Birkin Croc Skin in Red. RM270,000 sahaja. Lebih 50 tahun berada dalam industri hiburan, Datuk Yusof Haslam membina kerjayanya sebagai pelakon sebelum mengembangkan sayap sebagai penerbit dan pengarah. Saya masih lagi tak gunakan komputer, berasa-rasa macam tak nak masuk lah. Dah biasa kita pakai tangan. Biasa buat skrip, memicit. pakai tangan kan. Sebagai seorang pengarah dan penerbit berpengalaman, beliau telah menghasilkan pelbagai karya yang berjaya mencuri perhatian serta mendapat tempat di hati penonton. Malah, digelar sebagai bapa pecah panggung hasil kejayaan luar biasa dalam industri perfilman menerusi syarikat Scope Productions. Ketika filem Sembilu 2 pada tahun 1995, arahan dan terbitannya mencipta sejarah sebagai filem tempatan pertama meraih kutipan melebihi RM6 juta dan kejayaan tersebut sekaligus mengangkat namanya ke tahap yang lebih tinggi. Meskipun memiliki banglo mewah, 6 tingkat di Taman Melawati serta sering dikaitkan dengan kejayaan dan kemewahan hasil penglibatannya dalam industri perfilman, Datuk Yusof Haslam tetap dikenali sebagai seorang yang merendah diri dan lebih selesa menjalani kehidupan sederhana. Orang marah saya kadang. Orang nak melabur saya banyak. Dia kata, "Sob, I nak you buat filem." Saya kata, "Jangan kata kalau you melabur dengan saya, gambar akan box office." Saya tak tahu. Takkan aku tak tahu. Engkau dah bercakap benda ni 10 tahun. Memang. Kalau aku cakap gambar aku ni, next gambar ni aku boleh collect 60 juta. Tak boleh. Aku riak. Sampai sekarang kita berjimat cermat. I tak adalah sampai kita gambar meletup, nak pakai kereta-kereta mewah, nak pakai barang-barang mewah kan. Rumah sama. Kalau Biasa saya tinggal dengan mak saya sampai tahun 1998. Penyanyi Agnes Mo berjaya meraih banyak anugerah muzik sehinggalah kepada filem dan sinetron, serta dikenali sebagai penyanyi Indonesia dengan bayaran tertinggi sehingga hari ini. Cinta yang pernah hilang dariku, cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Sepanjang kerjayanya,
Beliau meraih pendapatan menerusi karya muzik yang mendapat sambutan hangat serta kolaborasi antarabangsa bersama artis terkenal. Bukan itu sahaja, beliau juga merupakan usahawan yang mempunyai jenama pakaian sendiri, produk wangian dan platform digital khas untuk jualan serta pembelian fashion terkini. Walaupun memiliki kekayaan yang luar biasa, beliau jarang pamerkan barangan berjenama, barang kemas, koleksi kereta mewah mahupun percutian mewah di media sosial. Sebaliknya, beliau memilih menubuhkan yayasan bantuan bencana alam miliknya sendiri. Bukan sekadar memiliki wajah berkarisma, Brown Palare dan turut dikenali sebagai antara pelakon yang berjaya menghidupkan setiap watak yang dibawanya. Mikrofon ada bawa? Ada. Pasang. Orang kita? Ya, bos. Set up. Okey, bos. Nasrul Suhaimin atau nama popularnya sebagai Brown Palare merupakan seorang pelakon, pengarah dan penerbit yang telah meraih pelbagai anugerah sepanjang kerjayanya. Beliau memulakan perjalanan dalam industri sebagai kru produksi sebelum berjaya menempa nama sebagai bintang yang dikenali di seluruh Asia. Sepanjang karyanya, beliau telah berlakon lebih daripada 70 filem dan berlakon dengan semua pengarah yang terkenal. Malah, bakatnya tidak hanya diiktiraf di Malaysia. Bahkan, beliau turut membintangi pelbagai produksi di Indonesia, Thailand dan Singapura. Yang muka dia macam ni, dia masuk olah-bola, pengabdi setan. It's like your work lebih terkenal daripada you. That's the whole idea. Buat tahu. So bagi saya dia seorang yang kalau kat Malaysia lah kita kata kat Malaysia tak ada orang boleh compare dia. Pelakon-pelakon lain. Ni jujur cakap. Mana ada pelakon lain yang dah pergi ke Thailand, dah pergi ke Filipina, dah berlakon filem Hollywood, dah pergi Indonesia, horror dia buat, market market Indonesia dah masuk, market Filipina dah masuk, market Thailand dah sebab masuk. Sebab tukar nama Tok Ayah. Wah, korang punya speed. Dia punya nama Brown tu. Deddy Corbuzier, seorang pesulap, penyampai, pelakon dan terkenal sebagai salah satu ahli silap mata paling popular di Indonesia sebelum mengembangkan kejayaannya dalam dunia hiburan. Selepas bersara daripada dunia silap mata, beliau mula menceburi bidang perniagaan dengan menubuhkan syarikat yang menguruskan penerbitan podcast popularnya. Kejayaan podcast tersebut bersama pengaruh besarnya di YouTube membuka lebih banyak peluang perniagaan untuknya, termasuk perniagaan gym yang dianggarkan menjana keuntungan sekitar RM135,000. Kini, Deddy Corbuzier dianggap sebagai antara tokoh yang berjaya membina empayar digital di Indonesia, hasil gabungan pengaruh media sosial, podcast serta strategi perniagaan yang luas. Selebriti berdarah kacukan Jerman dan Melayu ini sememangnya ada tarikan tersendiri dan merupakan pelakon terbaik dalam industri seni tanah air. Abang harus pergi juga. 2-3 hari ini, Mariam rasa tak sedap hati. Salahkah Mariam menari? Nafsu binatang.
Selain bergelar pelakon, beliau juga dikenali sebagai pengacara, model dan duta produk pelbagai jenama. Malah, beliau sebelum ini pernah menerbitkan beberapa lagu termasuk Erti Cinta dan Teka-teki. Kini, beliau memiliki kepakaran dalam mengusahakan perniagaan serta pernah terlibat dalam bidang hartanah dan memiliki kira-kira 8 hartanah termasuk di luar negara. Walaupun bergelar jutawan dan selebriti popular, beliau bukan seorang yang gemar kepada barangan mewah seperti beg tangan atau pakaian berjenama. Saya mungkin insyaAllah akan pergi ke Singapura, Sabah untuk mempromosikan my perfume dan berjumpa dengan peminat-peminat di situ. Masih macam biasa dan saya masih menunggu seorang lelaki kacak, handsome, pandai, kelakar, suka ambil hati, pandai ambil hati, and cuma the whole package tu agak susah lah ya. Raffi Ahmad merupakan antara artis serba boleh yang paling popular di Indonesia. Malah, ramai menggelarnya sebagai Sultan kerana kekayaan luar biasa yang dimilikinya. Beritanya rame bro, sampai masuk koran. Iya. Gue aja bangga sama lu. Gue sampai bilang sama istri gue, sayang, ini sahabat aku satu asrama di Malaysia. Meskipun gue gak diundang. Bukan gitu bro. Gak apa-apa. Bukan gitu bro. Gak apa-apa. Beliau amat dikenali melalui empayar media yang dibinanya bersama isterinya menerusi Rans Entertainment, sebuah syarikat yang menaungi pelbagai jenis perniagaan selain mempunyai pengaruh besar di saluran YouTube dan TV Indonesia. Di bawah syarikatnya, mereka memiliki bisnes dari makanan, hiburan sehingga sukan, dan pada tahun lalu sahaja, mereka dianggarkan mencatat keuntungan sebanyak RM159,000. Difahamkan, kekayaannya terdiri daripada 45 bidang tanah serta memiliki bangunan di seluruh Indonesia yang dianggarkan bernilai RM200 juta dan turut memiliki 23 buah kereta dan motosikal mewah yang dianggarkan bernilai RM15 juta. War. Bagus kan? Keren nih tuh. Ini dari Sultan ya. Enggak lah. Kita tadi di atas, sekarang kita di bawah. Mobilnya di atas ada 3 di bawah. Ini sebenarnya cukup buat ngangkut 2 mobil. Tapi masih ada 3 mobil gua. Ayam. Ada di bengkel, ada yang gua taruh di rumah sebelah. Berarti total berapa mobilnya? Mobil gua ada 20 lah, 20 sampai 25. 20 biji. Ada gua. 20. Jadi abis gue dari dulu tuh nggak pernah beli apa-apa, cuma mobil. Ini Ferrari. Ya, Ferrari. Kuncinya ini mewah banget, Wan. Kalau mobil banyak begini, dipakainya di ublekin aja taruh aja gitu. Enggak, gue suka pakai. Makanya gue kalau misalnya kadang malam atau Sabtu atau Minggu tuh kadang gue pakai. Liftnya, Ini liftnya tuh sebenarnya gue kalau di rumah nggak berani yang cepet. Kalau lift itu kan kadang ya gue nggak tahu lah. Bener. Kalau ada yang rusak aja tiba-tiba. Jadi gue cari yang paling safety yang lingkarannya tuh bulat. Kayak pintu kulkas ya. Tuh kan pintu kulkas yang pakai situ. Kayak pintu. Ayo masuk. Ini bagaimana? Oh. Begini. Terus ya, kita ke atas dulu ya, rakyat. Ini menutup ini. Udah bete ini. Udah nutup sendiri. Kita ke atas. Penyanyi bersuara emas ini berjaya mengukir nama dan dikenali dengan gelaran Suara Asia. Penahan rindu menusuk hati, tak mungkin kau sadari. Penyanyi popular ini bukan sahaja terkenal dengan alunan suara yang merdu, malah memiliki wajah yang jelita sehingga pernah menjadi pujaan ramai suatu ketika dahulu. Melihat kepada pelbagai kejayaan yang dikecapinya dalam bidang nyanyian dan juga perniagaan, beliau telah berjaya meletakkan dirinya sebagai antara artis Melayu terkaya di Malaysia. Malah, ramai yang teruja melihatkannya bergaya mewah dan berpendapat bahawa beliau berhak untuk memilikinya.
Ray Utami merupakan seorang pengacara sukan, khususnya bola sepak, di beberapa stesen TV nasional Indonesia selain turut dikenali sebagai penyanyi. Kekayaannya bukan sahaja berpunca daripada dunia hiburan, malah turut dibina menerusi pelbagai cabang perniagaan. Sumber pendapatan terbesarnya datang daripada perniagaan produk kecantikan yang diasaskannya. Seiring dengan kejayaan jenamanya, beliau kemudian mengembangkan perniagaan itu dengan membuka sebuah rangkaian pusat kecantikan yang kini mempunyai 24 cawangan di Indonesia. Selain itu, beliau turut dikenali sebagai Ratu Hartanah kerana memiliki kira-kira 500 unit hartanah yang disewakan dan dijual. Dengan kejayaan pelbagai perniagaan tersebut, kekayaan Ray Utami didakwa mencecah 1.4 bilion ringgit selain memiliki ratusan hartanah dan deretan kenderaan mewah. Aku bawa chef pribadi aku, jadi sekarang kita mau healthy. Apel 2 kilo, pir 2 kilo. Totalnya 328 nih, Bu. 328. 1, 2, 3, 4, 5. Ini lebihnya biar untung banyak. Makasih, Bu. Ya, 500. Makasih ya, Bu ya. Yuk. Mang, ini petanya berapa? Ini 200, biarin lah. 200? Murah banget. Aku beli semua ya. Ya, oke. Ya udah, aku tambahin tuh 2, 3, 4, 5. 500 biar untung. Makasih. Siapa yang tak kenal dengan Michelle Yeoh, anak Malaysia pertama yang berjaya merangkul anugerah Oscar dan mengangkat martabat wanita Asia di persada antarabangsa. Oh my goodness, it's really her. Perhaps you recall my essay, Magic Wands, Need They Have a Point? Well, dear, I don't teach my seminar every semester. Of course, if someone very special were to come along. Kerja yang lakonannya menjangkau lebih 4 dekad. Beliau bermula dalam industri perfilman Hong Kong tetapi segera menarik perhatian global termasuk Hollywood sehingga mendapat banyak anugerah dan pengiktirafan terbaik dari dalam dan luar negara dan menjadi antara faktor utama yang menyumbang kepada kekayaannya. Malah, beliau juga mempunyai bidang kedermawanan dan pernah menjadi Duta Muhibah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Walaupun begitu, ada dakwaan mengatakan beliau dianggarkan memiliki kekayaan 1.1 bilion ringgit selepas berkahwin dengan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Ferrari dan bekas Presiden Persekutuan Automobil Antarabangsa pada tahun 2023. Menurut laporan, beliau mempunyai 3 buah rumah agam mewah bersama suaminya dan juga memiliki 2 hartanah mewah lain di Malaysia dan Perancis serta merupakan wajah jenama jam tangan mewah. Terima kasih kerana menonton video kami, tapi jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. And that's